Jom kita baca perkongsian dari salah seorang penyimpan emas saya. Usia 53 tahun, masih tiada aset untuk hari tua. Banyak melabur tetapi tidak ada untung. Melabur RM500, untung RM8,000 hingga RM9,000 dalam 6 hingga 8 jam, tetapi kena bayar macam-macam cukai, akhirnya modal tidak cukup, kira hangus. Baik. Agak berat untuk kita kupas dengan mendalam kisah beliau. Dari sini sebenarnya ada dua pengajaran yang penting. Yang pertama, dalam apa-apa pelaburan yang menjanjikan keuntungan lebih 2 kali ganda berbanding ASB adalah skam, kecuali yang sudah diiktirafkan oleh pakar kewangan, bukannya influencer atau selebriti, tetapi pakar kewangan. Yang kedua, usia semakin hampir tempoh persaraan tetapi tiada simpanan yang kukuh. Ini adalah realiti bahawa hampir separuh rakyat Malaysia yang hanya fikirkan tentang persaraan pada usia 55 tahun dan ke atas. Walaupun anda mendapat pencen kerajaan atau duit simpanan KWSP, hakikatnya semua orang wajib merancang simpanan persaraan. Anak-anak anda bukanlah dana persaraan anda. Jadi apa yang anda boleh buat sekarang? Menabung walaupun sedikit. Dengan tabungan ini, percayalah, banyak keajaiban yang akan berlaku dalam kewangan anda. Dengan tabiat menabung, anda mula berkira-kira dalam perbelanjaan. Anda mula berhati-hati dalam pelaburan dan lama-kelamaan kewangan anda akan menjadi lebih stabil dan harapannya supaya anda semua boleh dapat bersara dengan selesa. Bagi yang ingin memulakan simpanan persaraan anda dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun public gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.